Okey, jom kita terus selami kupasan kali ini. Hari ini kita nak rungkai sesuatu yang sangat-sangat menarik. Kita akan kaji semula surah ke-22 dalam Al-Quran dan pendekatannya agak berbeza. Kita akan bergantung sepenuhnya kepada akar kata linguistik teks itu sendiri tanpa dipengaruhi lensa luar. Tajuk kupasan kita hari ini, Demonstrasi Agung, menyelaraskan kesedaran dengan realiti semesta. Fokus kita adalah untuk melihat macam mana teks ni yang selalunya kita dengar sebagai peraturan fizikal semata-mata sebenarnya menyeru ke arah satu penjajaran eksistensial yang sebenar. Secara ringkasnya, ini peta jalan untuk kupasan kita. Kita mula dengan satu amaran goncangan eksistensial, lepas tu kita bongkar dan dekonstruksi sikit ritual fizikal, kenal pasti apa sebenarnya makna demonstrasi agung, fahami apa itu tempat suci kesedaran, dan akhirnya kita tengok macam mana semua kefahaman ini bergabung untuk menentang ketidakadilan sistemik. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, goncangan eksistensial. Teks ini dibuka dengan satu kenyataan yang cukup berat. Ayat 22:1 berbunyi, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar." Cuba perasan sikit kat sini. Ia menggunakan seruan Ya Ayyuha An-Nas, maksudnya wahai manusia. Ia ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ini bukanlah satu arahan sektarian, tapi satu amaran universal pasal satu goncangan besar yang akan menghancurkan segala ilusi dan struktur selesa yang kita bina. Jadi, bila semua struktur di sekeliling kita mula runtuh, apa yang tinggal? Menyambung ke ayat 22:5, teks ni bagi amaran yang jelas. Tanpa kesedaran yang mendalam atau takwa, kita semua akan terkapai-kapai. Kita akan bertindak macam orang yang tengah mabuk dan keliru dengan realiti di depan mata. Maknanya, langkah pertama untuk hadapi keruntuhan ini, kita kena bina kesedaran dalaman kita dulu. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua. Kita nak bongkar sikit mitos berbanding fakta pasal pelaksanaan ritual fizikal. Selama ni kan kita selalu disajikan dengan idea bahawa amalan ini menuntut satu perjalanan fizikal ke titik geografi yang khusus, siap dengan segala ritual yang meletihkan. Tapi, bila kita beri ruang kepada Al-Quran untuk mentafsir dirinya sendiri melalui struktur bahasanya, ceritanya jauh berbeza. Teks ini sebenarnya menggariskan prinsip-prinsip universal, orientasi minda dan satu pendekatan yang membawa kemudahan, langsung tak menyusahkan. Cuba ambil perkataan Hajj tu sendiri. Kalau kita gunakan kaedah tasrif, iaitu kita jejak penggunaan akar kata HJJ merentasi seluruh Al-Quran, anda tahu tak kita jumpa apa? Secara konsistennya, ia bermaksud hujah, membawakan bukti atau buat satu demonstrasi. Menarik kan? Ia sebenarnya tentang satu perjalanan intelektual ke arah kejelasan minda. Berdasarkan bacaan teks ini semata-mata, ia bukan bermaksud tiket penerbangan ke satu-satu destinasi. Okey, ini membawa kita ke bahagian ketiga. Bila Hajj itu dilihat sebagai demonstrasi agung, satu seruan kepada kebenaran. Dalam ayat 22-27, ada satu poin yang sangat kritikal. Arahan ini ditujukan secara langsung kepada Ibrahim untuk wujudkan satu titik rujukan demi mendemonstrasikan monotisme yang sebenar. Frasa jalan yang jauh kat situ, ia adalah metafora yang cantik. Ia menggambarkan macam mana umat manusia dipanggil keluar dari segala kekeliruan mereka, dari paradigma lama yang dah jauh tersasar, semata-mata untuk cari kejelasan. Habis tu, bila diorang dah kumpul, apa sebenarnya yang berlaku kat demonstrasi ni? Berdasarkan ayat 22-28, mereka datang untuk lihat sendiri manfaatnya, untuk beringat kepada sumber pencipta, dan ini part paling penting, untuk kongsi rezeki yang ada dengan golongan yang memerlukan. Anda perasan tak? Tak ada sebut pun pasal kena ikut apa-apa urutan ritual wajib. Semuanya berpusat pada rasa syukur dan ihsan sesama manusia. Dan kat sinilah minda kita akan betul-betul terbuka. Cuba dengar ayat 22-37 ni. Daging dan darah haiwan itu sama sekali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini adalah satu pembalikan sistemik yang total. Teks ni terang-terang buang elemen persembahan fizikal yang cuma skala luaran. Apa yang betul-betul bernilai? Transformasi kesedaran kita, takwa kita. Darah dan daging tak bermakna. Tahap kesedaran kita tu yang jadi mata wang sebenar. Baiklah, jom kita pergi ke bahagian keempat. Konsep tempat suci kesedaran. Kita nak definisikan semula apa sebenarnya makna Al-Bait.
Bila kita buat analisis mendalam, Al-Bait atau The House ni bukanlah sekadar binaan fizikal, tapi ia adalah satu domen keselamatan, satu ruang di mana minda kita boleh memproses kebenaran dengan fokus tanpa gangguan. Ayat 22-26 memerintahkan Ibrahim untuk menyucikan tempat perlindungan ini khas buat mereka yang berterusan membuat refleksi, yang punya integriti dan yang sanggup merendahkan ego mereka kepada kebenaran realiti. Kalau kita cuba letak pemahaman tradisi dan teks ni sebelah-sebelah, kita akan nampak satu corak yang jelas. Teks ni bertindak macam satu penapis pembetulan. Ia ubah fokus kita dari sekadar sibuk melakukan poster atau pergerakan fizikal yang berulang-ulang kepada penjajaran minda dan kelakuan. Ia menuntut keterlibatan dalaman yang jauh lebih kritikal untuk kematangan kita. Kenapa penting sangat anjakan paradigma ni? Tengok jawapannya. Dalam ayat 22-78, dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam din. Logiknya mudah. Kalau kita wajibkan seluruh populasi dunia untuk travel secara fizikal, yang tentunya makan kos yang sangat tinggi, bukankah tu dah melanggar peraturan asas din ni? Sistem kebenaran ni direka bentuk sebagai kemudahan, mesra akses kepada semua orang dan bukannya satu bebanan yang menyusahkan. Akhir sekali, bahagian kelima. Macam mana kita nak guna kejelasan ini untuk menentang ketidakadilan sistemik? Bila kita dah bina kekuatan dalaman, kita tak boleh setakat duduk diam. Ayat 22-39 sebut, diizinkan berperang bagi orang-orang kerana mereka telah dianiaya. Ayat ni sebenarnya menyambungkan kejernihan minda kita secara terus dengan dunia luar. Maksudnya, lepas dapat kejelasan, tanggungjawab kita adalah berdiri menentang zulm atau penindasan sistemik yang merampas hak orang lain. Ini bukan bermaksud keganasan, tapi ia tentang menjaga kelangsungan hidup dan hak mereka yang ditindas. Dan apa yang paling memukau, dalam ayat 22-40, teks ni jelaskan bahawa penentangan tu sebenarnya diwujudkan demi melindungi semua ruang yang memupuk kesedaran. Teks ni sebut terang-terang pasal perlindungan untuk biara, gereja dan institusi penyerahan. Nampak tak? Bukannya satu kelab agama eksklusif je yang dilindungi, tapi keupayaan dan hak asasi setiap manusia untuk menyelaraskan diri dengan realiti. Jadi ini sebenarnya struktur evolusi yang dibawa oleh surah 22. Bila kita analisis pakai kaedah linguistik dia sendiri, satu shift paradigma yang menyeluruh. Kita mula dengan menyedari goncangan di sekeliling kita, kemudian kita bina ruang kejelasan intelektual untuk diri sendiri dan akhirnya kita guna kekuatan tu untuk bangkit menentang penindasan kat dunia nyata. Sebelum kita tamatkan kupasan ni, saya nak ajak anda renungkan benda ni. Bila kita ubah fahaman kita, daripada sekadar nak jadi pelancong ritual tahunan kepada seorang individu yang melaksanakan demonstrasi kesedaran ini setiap hari, macam mana perkara ni ubah cara anda hidup? Macam mana ia ubah tanggungjawab peribadi anda esok pagi? Cuba fikir-fikirkan. Teruskan mencari kebenaran dan kekal berada dalam kesedaran.